Assalamualaikum. Mana cah pagi ni? Okey, hari tu aku ada upload video pasal CDI BRT yang aku dah pasang dekat motor aku. Motor standard pakai CDI BRT. So, aku ada cakap kat dalam video tu yang aku nak buat comparison sebelum dengan selepas pasal CDI tu. So, dah lama gap kat 2 bulan dah aku tak buat video tu. So, hari ni aku nak buat video lah. Aku try ride motor ni dengan motor adik aku. Motor adik aku ni pun pakai CDI BRT sama macam aku. Cuma motor dia V2 lah. Aku motor V1S. Ni pun S lah, 5 speed ni lah. So motor dua-dua standard. Tapi kita tengok lah sebab yang ni tayar besar tau. Yang ni tayar besar depan belakang. Okay. Aku pun tayar kecil, sport rim pun kecil. So tengoklah next video yang aku nak try buat ni, comparison ni. Bye. Berapa top speed lah? Okay, top speed dia 129 GPS GPS ni. Motor standard GPS 129 dekat 130 GPS. Boleh bayangkan lah kalau yang jenis apa? Spec FZ. Spec FZ kadang-kadang pun dapat 127, 25 lah. Aku tengok dekat Facebook group. Ni 5 speed standard 129. 5 speed boh.
Tayar besar sikit lah. Tayar besar tapi 129. Aku yang tayar kecil tadi 126. Top speed aku 126. Tadi ada buat video, aku tak record pula yang belakang tu. Dapat yang footage depan je lah, footage depan. Footage belakang tak dapat. Padahal masa yang second time tu tuan dah main kat tepi-tepi. Cantik lah nak buat video yang tu. Tapi tak record sayang. So Mi macam mana? Puas hati tak? Puas hati. Cerita sikit turun poket. Hari tu aku turun poket 1. Pick up tak ada lah. Pick up hilang. Tapi nyata dia main top. Sebelum tukar poket aku pakai size 38. Top speed aku 123. 123. Lepas tu aku turun 1, pick up hilang. Tapi top speed 129. So spoket main peranan lah. So kita tengok orang yang dah jet road apa semua tu, spoket makin kecil, makin banyak top dia. So terbukti lah. Masa aku pakai spoket kecil naik bukit memang out lah. Tapi lepas dah turun spoket untuk main top, macam ni lah. Tapi kalau naik genting, tolak lah lagi laju. Pengalaman aku naik genting spoket kecil memang out lah. Okay. So jujur je lah. Jujung macam tu lah. Cuma kalau CDI ni dia ada racing dengan biasa punya. So tadi kita try on the way pergi biasa, on balik pakai ni yang racing. Racing. Tapi sama lah 129 kat top tu. Tapi dekat motor aku pakai racing kat tadi. Masa balik tu aku boleh cucuk angin dia. Tapi masa yang first aku tak pakai yang biasa punya, tak boleh pi lah. Memang 5 speed memang laju lah. Okay. So siapa yang baru tengok aku punya YouTube seri day ni, yang mana Cha ni, boleh tekan button subscribe, like video ni, atau komen pun boleh tak? Komen nak share info ke, share apa, aku boleh buat video apa ni. Kalau korang nak recommend kita buat video apa ke, nak test barang apa ke, boleh lah komen kat bawah. Sebab lah ni banyak Y suku kan kat jalan, kat Instagram, Facebook. LC ni makin lama makin ketinggalan lah, tengok kan. So sebagai inisiatif ni aku buat lah video-video pasal LC. Support lah kita orang. Okay, Assalamualaikum.